Jom kita kira keuntungan simpanan 1 dinar dalam masa 3 tahun. 1 dinar keluaran Public Gold dijual pada harga RM1,204 pada tahun 2022. Hari ini selepas 3 tahun, jika 1 dinar ini dijual semula kepada Public Gold, anda akan dapat bayaran bersih sebanyak RM2,286 selepas tolakan spread 9%. RM2,286 tolak RM1,204 bersamaan dengan RM1,082 atau hampir 90% keuntungan bersih 1 dinar ini dalam masa 3 tahun. Bermakna keuntungan bersih 1 dinar ini secara purata adalah hampir 30% setahun. Jika anda simpan RM1,204 di ASB dengan dividen secara purata adalah 5.2% sepanjang 3 tahun lalu, anda hanya dapat keuntungan sebanyak RM189 atau 5.8 kali ganda kurang berbanding keuntungan emas. Untuk simpanan jangka pendek, kurang dari 2 tahun dan ke bawah, lebih sesuai disimpan di ASB atau tabung haji kerana dividen yang agak baik dan tiada spread yang dikenakan. Tetapi simpanan jangka masa yang panjang, lebih dari 2 tahun dan ke atas, lebih menguntungkan apabila disimpan dalam bentuk emas walaupun selepas tolakan spread. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama The Public Gold, anda boleh klik di bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.